Minum Cola Zero untuk jaga badan, tapi berat naik, perut buncit. Kepala meletup. Apa rahsia tersembunyi di sebalik minuman ni? Kita percaya, tanpa kalori, takkan gemuk. Namun, otak kita tak semudah itu ditipu. Rasa manis tiruan hantar signal pelik, kelirukan metabolisme badan kita. Badan kita bersedia untuk kalori, tapi bila tak ada, ia jadi bingung. Ini kacau paras insulin, ganggu gula darah. Akibatnya, kita rasa lapar lagi, nak makan lebih. Yang paling membimbangkan, gula tiruan merosakkan bakteria usus. Bakteria baik ni vital untuk imuniti dan keseluruhan kesihatan pencernaan kita. Kajian tunjuk risiko penyakit jantung dan diabetes jenis 2 boleh meningkat. Diet soda mungkin bukan penyelesaian, malah ia boleh jadi punca masalah baru. Jadi, apa pilihan terbaik kita? Kembali kepada air kosong yang jernih atau nikmati manis buah-buahan asli, biar badan kita bekerja secara semula jadi.